another ni. Sekejap. Oh, alright. Lupa nak bawa keluar telefon. Kejap ya. Okay, alright. Baru dia keluar kot. Unfold. Okay, alright. Okay, saya bawa ke depan sini. Okay, sekali. Okay, there you go. Okay. Nah, kalau anda nak pastikan sama ada anda ada Google Business Profile ke tidak, kalau anda ada telefon, salah satu cara pengujian dia anda boleh lakukan, anda pergi ke kawasan namanya map. Pergi ke kawasan namanya map. Okay guys, pergi ke kawasan map. Okay, dan kemudian apa yang anda kena lakukan adalah anda lihat kepada kawasan ini. Ini dia. Ada tak nampak benda tu? Nampak tak apa yang saya tunjukkan tu? Dia nama dia business. Kalau anda cuba buka dekat telefon, kalau ada dekat Google Map, di bucu sebelah kiri, sebelah kanan tu, ada satu icon. Namanya business. Sekejap saya cuba magnify kan. Okay, itu dia. Kalau anda perasan, nampak kan di situ? Okay, paparan dia kan? So, itulah dia. Kalau anda ada, maka dia ada lah. Tu makna dia ada. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.